Setuju dengan saya kalau saya katakan sekarang Malaysia sangat memerlukan satu akta untuk menghalang sesiapa saja menghina mana-mana kaum. Bagi saya, kita memerlukan satu akta kaum. Tengok, akta kaum untuk Malaysia. Kita ada akta harmoni di Malaysia. Soalan saya, ada akta harmoni, apa guna? Setiap hari tahap kebencian antara kaum sedang meningkat. Kenapa tak boleh hentikan itu dengan adanya akta harmoni? Anda semua tahu tak? Negara-negara seperti UK, United Kingdom, Canada, Switzerland, semua ada akta kaum ini. Mereka dah lama telah bawa akta kaum ini. Negara Australia pun sudah ada akta kaum sejak tahun 70-an. Sekarang, setuju dengan saya kalau saya katakan negara-negara yang tadi saya sebut tu lebih maju daripada negara kita disebabkan salah satu faktor utama ialah kestabilan politik dan ekonomi negara mereka. Mereka maju disebabkan mereka ada akta kaum, Race Related Act, yang di mana membawa hukuman yang sangat-sangat berat. Anda kena ingat, hanya dengan undang-undang dan hukuman yang sangat-sangat berat boleh mendisiplinkan seorang, satu keluarga, satu masyarakat maupun satu negara. Hanya dengan hukuman berat saja boleh disiplinkan semua orang. Sebagai seorang warga Malaysia yang bertanggungjawab, saya nak perkara sama untuk negara kita. Kestabilan politik. Saya harapkan perpaduan yang kukuh. Semangat kebersamaan. Akta kaum, Race Related Act. Saya telah cuba bawa akta kaum ini ke Malaysia. Saya telah mula satu kempen mengutip 1 juta tanda tangan pada tahun 2022. Disember. Saya mula di Dataran Merdeka. Kempen mengutip 1 juta tanda tangan itu, saya tak berhenti di Kuala Lumpur saja. Saya ada pergi Pulau Pinang. Saya ada pergi jumpa rakyat di Kedah. Selepas tu saya pergi Ipoh. Pada masa itu, setiap hari saya akan naik komuter dari Tanjung Malim ke Kuala Lumpur. Semata-mata untuk menjumpa semua penumpang yang naik komuter tu. Saya jumpa mereka, saya ambil tanda tangan. Dalam masa 3 bulan saja, saya dapat memperolehi sokongan lebih kurang 10,000 tanda tangan ada pada saya. Tetapi saya telah hentikan kempen itu kerana saya telah beri 100% sokongan saya, fokus saya kepada Solidarity Palestine. Sebab tu saya hentikan mengutip tanda tangan ini, perjuangan saya untuk mendapatkan akta kaum. Sebab masa itu saya fikir Solidarity bersuara menentang penindasan yang sedang berlaku di Gaza lebih penting masa itu. Sekarang saya rasa saya kena sambung balik mengutip 1 juta tanda tangan ini. Disebabkan tahap kebencian antara kaum sangat kritikal buat masa sekarang. Dalam masa 2 bulan ini, sangat-sangat kritikal. Sedih memandang, sedih dengar. Selepas ini, saya akan sambung balik. Saya akan pergi jumpa setiap orang di mana-mana, seluruh Malaysia. Kalau boleh, saya akan pergi Sabah dan Sarawak juga untuk membawa akta kaum ke Malaysia secepat yang mungkin. Anda boleh pergi melihat Facebook #akta kaum. Anda boleh lihat apa saya buat pada tahun 2022, bila saya mula, di mana saya mula, semua gambar, semua maklumat ada di sana. Anda boleh lihat dan anda boleh sokong #akta kaum. Untuk pengetahuan anda semua, tanda tangan yang ada pada saya sekarang ialah lebih kurang 10,000 tanda tangan. Setiap tanda tangan, setiap orang yang memberi sokongan dalam petisyen ini, saya jumpa mereka, saya terangkan satu persatu. Saya jumpa dengan mereka bersemuka. Lepas tu baru mereka tanda tangan. Itu yang saya nak. Saya boleh buat online petition, tapi saya tak nak. Saya nak terangkan kepada mereka, setiap orang yang tanda tangan. Saya nak mereka faham kenapa kita nak akta kaum. Oleh itu, kepada semua rakyat Malaysia, tak kira apa bangsa, apa agama, apa warna kulit, apa bahasa, semua saya tak kisah. Ini termasuk ahli-ahli parlimen 222 orang juga. Kalau anda fikir
perjuangan saya ini memang betul dan Akta Kaum patut dibawa ke dalam Malaysia, sokong saya. Nombor saya 017-230-7175. Demi kesejahteraan negara, marilah kita sama-sama berjuang. Kalau saya dapat 1 juta tanda tangan, saya akan hantar 1 kopi ke Parlimen, 1 kopi lagi ke Istana Negara. Inilah tujuan saya. Akhir sekali, rayuan saya kepada semua rakyat. Kita semua keluarga satu Malaysia. Fikir.